bila sentuh Sabah Sarawak ni, saya teringat kepada MA 63. Adakah MA 63 ini memberi pengaruh pada pengundi itu? Ya, pastinya. Sebab itulah orang Sabah harus belajar daripada apa yang berlaku di Sarawak. Perpaduan itu sangat penting. Orang Sabah perlu bersatu dan menunjukkan kekuatan. Barulah mereka mempunyai bargaining chip, mempunyai pengaruh untuk menuntut hak mereka semula. Rakyat Sabah perlu memilih sebuah kerajaan yang betul-betul boleh memperjuangkan hak mereka. Tentang hak ini, untuk fokus tentang hak ini, sekarang ni di Sabah juga berlegak-legak isu berkenaan dengan 40% hak kepada negeri Sabah. Dan ada mengeluarkan kenyataan di mana dia katakan kalau macam tu nanti di negeri Selangor ataupun negeri lain pun akan tuntut hak yang sama. Mungkin apa pandangan dia? Apabila adanya pemimpin-pemimpin yang buta sejarah mengenai perlembagaan persekutuan, wujudlah kenyataan-kenyataan yang bagi saya bodoh. Kerana secara jelasnya MA63 ni memang wujud sebelum pembentukan Malaysia lagi. Perkara ini perlu dilihat, dikaji semula, perjanjian-perjanjian asal. Dan Sabah Sarawak sebagai sebahagian daripada Federasi Malaysia mempunyai hak mereka untuk menuntut apa yang dijanjikan. Maka itu adalah hak mereka. Kalau anda tidak pasti dan tidak tahu, anda harus lebih banyak membaca daripada mengeluarkan kenyataan yang bagi saya tidak bijak sebagai seorang pemimpin. ST10, sembang santai tapi sampai.